Umur dah 30 tapi masih tidur dekat bilik bujang. Jom kita bincang kejap. Balik pukul 1 pagi, lampu ruang tamu dah buka. Mak tengah tunggu dengan rotan. Ingat zaman sekolah, bila ada rumah sendiri, kita balik pukul berapa pun, tak ada siapa nak tunggu depan pintu, kecuali cicak. Letak ayam goreng 3 ketul, tinggal tulang je esok. Siapa makan? Semua tak ngaku. Rumah sendiri, kau makan semua pun tak ada orang nak marah. Duduk rumah orang, kentut pun kena tahan. Nak lega pun takut ada bau dosa. Rumah sendiri, kentut kuat-kuat, sambil gelak seorang-seorang pun tak ada hal. Nak tengok Netflix, tapi ayah nak tengok berita. Akhirnya, dua-dua tengok dinding. Rumah sendiri, remote TV dalam tangan kau 24 jam. Nak ulang K-drama 7 kali pun boleh. 7 orang dalam rumah, tapi 1 je bilik air. Kau dah gosok gigi dekat dapur. Rumah sendiri, bilik air, tak ada orang nak queue. Nak nyanyi 3 lagu dalam tu pun silakan. Duduk rumah mak ayah, sila baring sikit, keluar aurat. Terus kena ceramah. Rumah sendiri, boxer jadi pakaian rasmi. Setiap raya, setiap makan malam, soalan wajib, bila nak kahwin? Bila dah beli rumah, automatik orang akan kata, dia ni dah stabil ni. Soalan kahwin berkurang 30%. Lepas break up, balik rumah mak, kena ceramah pasal jodoh. Lagi sedih. Rumah sendiri, boleh menangis atas sofa sendiri sambil peluk bantal busuk. Rumah sewa, tukar langsir pun kena tanya. Rumah mak, kau tukar langsir, mak tukar balik. Rumah sendiri, kau raja. Nak letak pokok dalam tandas pun tak ada siapa nak judge. So, siapa yang tengah cari rumah yang mampu milik dekat KL dan Selangor ni, boleh DM saya.